Ramai yang nak milih untuk Poco X7 Pro disebabkan oleh prestasi gaming dia yang mantap kan. Selain pada rekaan ni, kalau nak tengok dari sini kan, kalau X7 yang biasa tu dia berlekuk dan juga dia ada Poco yang besar. Yang ini nampak cantik-cantik je. Tapi kalau warna yang hitam kuning ni selalu cepat je habis dekat Shopee kan. Apapun, dalam video kali ni saya nak buat gaming test untuk Poco X7 Pro kita. Adakah okey ataupun tidak? Jadi sebelum kita mula, nak boleh tengoklah suhu dia. Saya dah tetap kat sini. Sekejap lagi pun kita akan test suhu kat sini lah. Contoh lah kalau kita tengok, ini dah suhu bilik sekitar 31.7 kat bahagian depan dan 31.7 juga dekat bahagian belakang. Kalau tengok dekat sini apa yang tertulis ialah sekitar 31.9. Mungkin lebih panas sikit lah sebab kat dalam kan. Tapi tak apa, apa yang kita nak buat ialah kita selaraskan kepada separuh kat sini untuk kecerahan. Kemudian kita akan main 6 jenis game. Antaranya ialah PUBG Mobile, Mobile Legends, Honkai Impact, Genshin Impact, Call of Duty dan juga COD Warzone. Kita akan mula dengan PUBG Mobile. Tapi belakang ada tak? Okey, dah clear. Jom. Jadi kita dah berada dalam PUBG Mobile. Saya dah download semua dekat sini. Okey, semua dah cantik. Kalau nak tengok sini, okey, kita dah download semua. Setting. Okey, apa yang tengok kat bahagian setting ialah dari segi grafik anda boleh gunakan smooth dengan ultra extreme. Yes, yang ini ialah antara setting yang terbaik lah yang anda boleh dapat kan, dan kebanyakan anda boleh dapat untuk smartphone yang mahal sahaja. Anda juga boleh gunakan ultra HDR kat sini, okey, dan juga ultra. Jadi kita nak cuba dua-dua. Kita akan mula dengan ultra HDR dan juga ultra terlebih dahulu. Tengok okey ataupun tak. So kita dah berada pun dalam PUBG Mobile. Ini ialah grafik yang tertinggi yang anda boleh tengok kat sini, okey. Kalau nak tengok sini, rasa smooth tau. Jarang lah untuk smartphone, walaupun kadang-kadang flagship pun akan rasa macam tak berapa nak smooth sangat kan. Ya, ini okey. Cumanya kita nak tahu juga adakah dia akan rasa panas ataupun tidak kan. Smooth tu memang bagi saya bukan masalah lagi lah dekat sini, walaupun anda gunakan grafik yang tinggi. Kejap lagi kita akan guna grafik yang terpaling rendah, terpaling smooth tu. Nak tengok adakah dia memang betul-betul smooth. Tapi yang ini pun saya rasa dah layan dah ni. Memang terbaik kalau anda memang kaki gaming kat sini. Oh, nampak gaya kita kalah untuk game pertama kita yang menggunakan grafik tinggi, tapi saya rasa memang grafik dia rasa sangat-sangat smooth kat sini. Dia punya suhu pun dah sekitar 34.9. Kita akan test dekat bahagian depan macam ni, 34.3 lah kalau kita dapat dari segi termometer ni. Dan dekat bahagian belakang 34.2, dekat bahagian kamera ni 34.1. Bahagian kamera tak panas sangat lah, yang panas mungkin kat sini. Tapi kat bahagian belakang ni, inilah bahagian yang rasa leather tau. Jadi bahagian sini nak panas tu tak terasa kalau dia terlalu panas pun. Tapi tak apa, tak mencecah apa yang kita nak, tak mencecah suhu yang terlalu ekstrim. 30 something tu okey je. Kalau 40 tu baru kita akan kata dia sebagai overheat lah kan. Jadi kita akan test dengan satu lagi jenis grafik kat sini. Jadi kita pergi kat bahagian setting balik. Apa yang kita nak tengok ialah bab grafik. Kita akan guna better grafik smooth kat sini dan juga ultra extreme. Tengok extreme dia macam mana kat sini. So kita dengan grafik yang paling smooth kat sini. Wow, kalau nak tengok sendirilah kat sini kan, anda boleh tahu lah dia punya grafik ni memang smooth sangat lah. Macam dalam video game yang dekat PC semua tu kan. Kalau nak main yang tadi tu, anda akan rasa macam tak adalah smooth sangat kan. Dia nak cerita macam, kalau ini macam anda guna 90 frame per second lah, yang tadi tu 30 frame per second. Dia ada beza dari segi frame per second kalau nak tahu lah. Tapi yang ni yang paling saya suka lah kan. Dia rasa smooth kat sini dengan 120Hz screen dia memang terbaik lah. Dan apa yang kita nak tahu lah macam mana suhu dia kan. Yang tadi tu tak cecah 40, halah biasa sangat lah kan. Tak apa, yang ini kita test. Bagi saya inilah perbezaan yang paling besar lah antara X7 Pro juga X7 yang biasa. Sebab bila saya gaming test kat X7 yang biasa tu kan, dia tak berapa rasa smooth sangat lah. Mungkin satu disebabkan dia tak ada grafik yang tinggi yang support kat situ. Kalau yang ni dah ada grafik yang tinggi. Kemudian kalau tak rasa smooth sangat tu mungkin disebabkan oleh dia punya grafik card lah. Yang ini ialah chipset daripada MediaTek, iaitu MediaTek Dimensity 8400 Ultra. Kalau dekat yang alamak putih pula kan. Kalau dekat X7 yang biasa tu digunakan 7300 Ultra. Dia beza 1000 dia punya ni lah, iaitu 7 series, yang ini 8 series. Berbeza series pun berbeza jugalah grafik dia kat sini. Grafik kat sini jauh ada lagi tinggi. Kalau anda memang minat dengan grafik yang tinggi kan, tapi itulah nak sebuah smartphone berbaloi, ya inilah saya rasa jawapannya. Sekejap lagi kita nak tengok suhu pula macam mana. Alamak, kalah juga kat sini walaupun rasa smooth je kan. Tapi tak apa, jom tengok suhu dia. Apa yang terpapar kat sini ialah suhu 38.8. Nampak gaya dia lebih panas lah kan.
Kalau tengok dari segi dekat sini dalam 37.7. Okey, yang ini paling panas. Dia rasa lagi smooth, lagi panas kat sini. Kat bahagian belakang lebih sejuk lah, 37.2 macam tu, 0.1 okey lah. 37.7 kita boleh assume sebagai 38 lah. 38 ni kalau nak tahu lah kan, kebanyakannya ialah dekat chipset yang latest lah, macam Snapdragon 8 Elite. Yang itu adalah 38, 39 macam tu. Tapi bagi saya ini antara yang sejuk jugalah kalau tanya kan. Tapi tak apa, kita akan ke game Mobile Legend Bang Bang, dan jom apa kita nak buat kat sini lah. Kita nak tengok kat bahagian setting. Kita tengok, anda boleh tengok sendiri Ultra dan juga Ultra kat sini. Jadi jom kita start satu game. Okey, kita dah berada dalam Mobile Legend Bang Bang dekat sini. Jom tengok macam mana. Okey, dari segi dia punya grafik kat sini nampak nice je kan. Smooth je, tak ada masalah. Lagipun grafik Ultra kot dekat sini kan. Ini yang best. Kalau dekat X7 tak ada pun Ultra tu, tapi ada lah yang highest juga. X7 tu bagi saya antara benda yang basic lah kalau anda memang nak main game kan, dengan rasa padu. Itu memang basic. Yang ini rasa lebih advance. Kalau anda rasa macam ada duit lebih sikit, yes, yang ini berbaloi lah. Apapun kejap lagi kita akan tengok macam mana suhu akhir dia dekat sini kan. Sebab sekarang baru 38.7 Oi, panas juga Mobile Legends ni. PUBG Mobile tadi tak adalah panas sangat. Tapi tak apa, kita habiskan satu game raw ni, tengok macam mana. Alamak, kalah pula kat sini kan. Tapi tak apa, jom tengok suhu dia. Sebab kat sini dia mencecah 39.940 lah ke. Jom tengok dekat bahagian sini. Kita dapat 38.3. Okey, ini paling panas, 8.3 macam tu. Nampak gayanya dia nak mencecah 40 dah kan. 38 point something lah kan. 38 kat bahagian belakang ni. Selalu kat bahagian belakang ni lebih sejuk lah, sebabkan dia punya jenis permukaan tu berbanding dengan kaca kat bahagian depan. Jadi tak apa, kita dah habis game kat sini. Jom. Kalau tengok, saya tak nak clearkan kat bahagian belakang, sebab kalau flagship saya buat gaming test, saya biar je kat bahagian belakang tu kan. Jadi jom ke Honkai Impact. Jadi kita dah berada dalam, okey, nampak gairah dia Okey, kita dah berada dalam Honkai Impact. First kali bahagian setting lah terlebih dahulu. Jadi kalau dari segi grafik yang ada dekat sini, anda akan gunakan maksimum frame rate paling tinggi 60. Okey, nice. Kita back dan jom kita main satu game dekat sini. Let's go. Jadi jom kita cuba tengok. Nampak gaya smooth, memang tak ada masalah. Suhu dia macam mana, itu yang kita nak tahu. Okey, lawan lu. Buat masa sekarang saya boleh katakan suhu dia mencecah 40 tu mungkin lah. Dia tak mustahil pun. Tapi bagi saya 40 pun kalau anda guna tu, mungkin kalau anda main dalam masa yang lama kan. Bagi saya nak rasa panas dia tu tak adalah sangat. Alright, dah habis game ni. Penat juga nak lawan ni kan. Kalau suhu dia tak panas sangat, 37.3 je kat sini. Wow, nampak menarik. Okey, tak apa. Kat bahagian depan kita ada suhu lebih kurang dalam 36.1, 36.2. Okey, dia macam kurang 1 darjah Celsius lah kan. Kalau kita cuba 38 ni, mungkin 39 lah. Lebih kurang macam tu lah. 36.3 je kat sini. Nampak gaya untuk anda yang minat dengan Honkai Impact. Inilah peranti untuk anda. Jadi kita akan ke game seterusnya. Yang minat Genshin macam mana pula kan. Macam biasa, bahagian setting terlebih dahulu lah kan. Kalau tak set, macam mana kita nak rasa. Dekat sini kita kena swipe sikit. Bahagian setting kalau nak tengok, memang mana-mana smartphone pun boleh je guna highest ni kan. Tapi kalau nak tengok dia punya grafik tu lancar atau tak lancar, itu saja. Kita cuba kat sini pula. Jadi nice, kita dah berada dalam Genshin Impact dengan grafik paling tinggi dan juga 60 frame per second. Nampak gaya smooth sahaja. Suhu awal 36.8, tak nampak ada kejutan. Okey, 37 dah. Okey, kemungkinan dia akan naik lagi lepas ni. Apa pun kita akan tunggu je lah sekejap lagi. Sekarang ni kita ronda-ronda dulu. Apa yang kita boleh dapat kat sini, kita buat dulu lah. Sebab sekarang dah berapa second kita dah sembang ni, 37.5 dah. Ini yang best. Nak tengok suhu berapa dia boleh cecah maksimum kat sini. Alright, saya rasa dah cukup dah kot. Jom tengok macam mana. Kalau tengok kat sini suhu dia boleh cecah 40.2. Saya rasa 41 macam tu pun boleh jugalah ni kan. Sebab saya rasa saya dah habis lebih pusing dah kat sini kan. Grafik patut dah terlalu intens lah kat sini. Tapi bagi saya nak rasa terlalu panas tu tak ada pula. Okey, jom tengok macam mana suhu. Jadi kat bahagian depan kita ada suhu lebih kurang 38.7 Saya tak puas hati betul dia tak nak cecah 40. 38 macam tu je. Dekat bahagian belakang
belakang pula kita ada dalam 38.2.3. Belakang lebih panas kali ni kan. Sekejap, check balik 38.5.6 lah dekat bahagian depan ni. Jadi dia nak mencecah ke 39. Okey, tak apa, kalau kat sini 40 lah. Yang mana suhu tu masih lagi dalam safe zone, tapi macam atas pagar lah kat sini kan. Tapi tak apa, kita akan ke COD Mobile. COD Mobile, bahagian setting. Apa kita ada kat sini ialah dari segi audio dan juga tengok. Kadang-kadang bahagian nak sentuh skrin tu macam kurang sikit. Saya tak pasti kenapa. Kat sini kita akan cuba ultra, tapi anda tengok ultra pergi ke medium saja. Kita akan gunakan max dan juga max. Kalau kat bahagian sini macam dia kurang sensitif sikit kadang anda tekan. Ada okey lah, kadang-kadang okey lah, tapi saya tak pastilah. Itu anda kena cuba dekat smartphone anda. Bila dah beli tu anda test dulu skrin dia okey ataupun tak. Jadi kita akan cuba satu game kat sini, okey, dan tengok macam mana suhu dia. Let's go. Jom tengok macam mana dekat COD Mobile. Kalau tengok kat sini awal-awal ni okey je, smooth je rasa kan. 38.8 suhu dia kat sini. Biar kat tekan atas tu. Lama tak main dia, dah jadi lupa dah. Lama buka pintu ni tak boleh function. Jadi dah settle untuk COD Mobile 39.4. Kita tengok kat bahagian termometer 37.9, 38 lah kan. Cincai dah kat sini. Okey lah, 38.0. Aduh, tak puas hati dah. Dia tak mencecah 40 lagi. Mungkin kat COD Warzone, kita tak tahu. Saya nak cuba buka COD Warzone ni, tapi bila nak tengok kan, dia tiba-tiba terkeluar sendiri. Kita akan cuba sekali lagi. Tak puas hati juga. Dia akan masuk game turbo dan jangan restart, restart juga. Saya akan cuba restart smartphone ni dulu. Saya tak pasti adakah ada masalah dengan kita punya Poco ni, ataupun mungkin ada masalah. Alamak, terlupa kan macam mana nak off. Kita restart dulu. Lupa dekat bahagian button ni dan juga kat bahagian atas volume up. Jadi kita dah restart kat sini. Jom tengok COD Warzone boleh main ataupun tidak kan. Tengok. Harap tak restart. Nampak gaya. Okey, fine, restart. Saya tak tahu apa masalah dia. Kemungkinan nanti saya rasa kalau tak guna update latest saya rasa saya boleh download je ni. Kalau tengok kat sini Warzone, COD Warzone, okey, tak ada update pun. Kemungkinan update lain kita mungkin kena update smartphone ni. Okey, yang ini saya guna ialah 2.0.7 dekat sini. Saya rasa kalau ada update seterusnya mungkin boleh main ataupun update pada COD Warzone lah. Saya tak sure apa isu dia dekat sini. Tak apa, kita akan sama-sama nantikan. Apa pun lah, kalau untuk 5 jenis game yang kita dah main, PUBG Mobile kita ada semua punya setting memang terbaik. Mobile Legends pun nice kat sini kan. Honkai Impact pun bagi saya pun okey. Dan juga Genshin Impact mencecah suhu 39 macam tu lah. Genshin Impact yang akan panas, tapi itu boleh sebabkan guna grafik yang tinggi. Nak kata panas tak sangat lah. Dia macam level-level Snapdragon 8 Elite jugalah. Mencecah 40 macam tu pun macam susah nak masuk dalam kalangan tu. Saya rasa ini mid range yang memang terbaik untuk anda yang nak main game dan juga untuk anda yang suka dengan grafik yang tinggi. Kalau tak suka grafik tinggi, biasa-biasa pun dah memadai. Anda beli Poco X7 yang biasa pun saya rasa dah cukup. Call of Duty pun not bad jugalah dekat sini. Pendapat anda macam mana? Adakah anda minat lebih pada X7 Pro ataupun X7 biasa pada Poco? Yang akan komen anda kat bahagian bawah dan macam-macam lupa like, subscribe, share. Terima kasih. Jumpa lagi.